setengah ulama syarah mari. Dia tak boleh tidur ni. Kan Nabi Sumi tak berlindung daripada tiga ni. Reti daripada perkataan Nabi tu, tak jenera tidur ni, kebiasaannya tiga perkara ni. Sebab tiga ni. Yang pertama, sebab murka Allah. Allah Ta'ala murka kepada satu hamba tu, Tuhan buat dia tak jenera tidur sebagai kifarat, penghapus dosa dia. Tu. Banyak lagi sebab tak jenera tidur tu, antaranya tiga ni. Antaranya tiga. Salah satunya sebab maksiat kita. Dosa kita banyak. Tuhan pun buat wicak tak jenera tidur. Bila tak jenera tidur tu, dia gelisah, sakit kepala. Tu sebagai kifarat dosa kita. Tu dah. Dengan tak jenera duk sakit kepala tu, tadi penghapus dosa. Jadi tilik pada kotu tu comel juga tak jenera tidur ni. Jadi kifarat dosa. Tapi jangan pula orang mudah tidur atau dia tak ada dosa. Tu dah. Orang boltok kepala je lalu tak ada dosa kali. Tu dah ni. Hanya pahal kotu pula dah. Dan kadang-kadang itu kerana kejahatan makhluk, kejahatan manusia. Kejahatan manusia dengan makna pandangan ain, pandangan hasad deki manusia. Bila orang duk deki kita tu, kita ni jadi tak jenera tidur ada tak? Kita duk tunjuk nikmat kau, duk zahirkan nikmat. Orang pun jadi deki kita. Bila dia mau jadi deki tu, dia panggil pandangan ain. Tu nak bahas suku pula tu. Pandangan ain ni menyebabkan kita tak jenera tidur. Tu wa min syarri ibadi. Di antara jalannya, kalau tak jenera tidur, duk pisah waktu tak jadi, pisah ni tak jadi, salah satunya cuba kita jangan duk cerita kat orang nikmat yang kita ada. Kadang-kadang dia mau deki tu jadi tak jenera tidur kita. Dia kadang-kadang tu daripada bisikan setan. Setan duk bisik, setan duk ucap. Tu ada juga tak jenera tidur. Tu antara lah. Kadang-kadang penyakit tu pun tak jenera juga. Duk sakit orang, duk sakit kepala, budak geger, tak jenera juga. Ni antara tiga ni. Hadza hadisun mursalun. Ini hadis mursal.